Hari ini di Berita 101 kita bawakan laporan penting mengenai status kemiskinan di Malaysia dan implikasinya terhadap penerima bantuan SARA serta data IKASih menjelang tahun 2026. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita 101, saluran yang membawakan maklumat terkini, sahih dan penting berkaitan bantuan kerajaan, kebajikan rakyat serta isu semasa yang memberi kesan langsung kepada kehidupan anda. Malaysia kini berada di tengah perubahan struktur data kemiskinan yang dilihat memberi impak langsung kepada kelayakan bantuan kepada isi rumah berpendapatan rendah. Isu ini menjadi tumpuan ramai kerana ia mempengaruhi nasib golongan yang bergantung kepada bantuan kerajaan untuk meneruskan kehidupan. Penerima bantuan SARA yang dikategorikan sebagai miskin atau miskin tegar pada 2025 tidak semestinya akan kekal dalam kategori yang sama pada 2026. Ini kerana status dalam pangkalan data IKASih boleh berubah selepas semakan terkini dijalankan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Sebarang perubahan boleh membawa kepada pengurangan jumlah bantuan atau dalam kes tertentu bantuan tidak diterima langsung pada tahun berikutnya. Orang ramai digalakkan membuat semakan terkini melalui ekasi2.icu.gov.my dengan memasukkan nombor MyCAT dan kod pengesahan. Sistem akan memaparkan status semasa sama ada seseorang disahkan masih dalam kategori miskin, miskin tegar atau tidak lagi tersenarai. Berdasarkan data terkini dari Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar kemiskinan mutlak di Malaysia menurun kepada 5.1% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan usaha kerajaan dalam mengurangkan angka rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan purata pendapatan isi rumah juga menunjukkan peningkatan. Walau bagaimanapun, kadar kemiskinan masih lebih tinggi di beberapa negeri terutamanya di Sabah yang merekodkan kadar kemiskinan lebih tinggi berbanding kawasan lain di negara ini. Ramai individu yang semak status mereka mendapati perubahan kategori berlaku secara mendadak tanpa penjelasan yang jelas mengenainya. Sementara kaedah tradisional menggunakan garis pendapatan isi rumah masih menjadi asas penentuan status, terdapat kemungkinan kriteria baharu digunakan tetapi kurang diterangkan kepada orang ramai. Kekeliruan ini menyebabkan ketidakfahaman dalam kalangan penerima bantuan, terutama bagi mereka yang masih bergelut dengan kos hidup dan tiada pendapatan tetap walaupun telah dikeluarkan daripada kategori bantuan. Kerajaan negeri telah memaklumkan proses rayuan akan dibuka kepada individu yang tercicir daripada senarai bantuan. Namun begitu, timbul persoalan sama ada golongan ini benar-benar faham proses tersebut, terutama mereka yang kurang akses kepada maklumat atau mempunyai kekangan teknologi. Situasi ini menunjukkan bahawa ketelusan data, kefahaman rakyat tentang sistem semakan serta penyampaian maklumat yang jelas amat penting. Orang ramai dinasihatkan membuat semakan segera melalui IKASih untuk mengetahui status bantuan masing-masing dan mengambil tindakan sewajarnya sebelum permohonan rayuan ditutup.